Anda sudah tahu bahawa Perang Iran telah mengurangkan stok simpanan AS. Anda juga sudah tahu bahawa perkara ini memberi kesan segera terhadap keupayaan Ukraine untuk mendapatkan senjata daripada pembekal AS. Anda juga sudah mendengar tentang kebimbangan yang dihadapi oleh Taiwan mengenai pertahanan yang mencukupi sekiranya berlaku pencerobohan dari tanah besar. Dan anda mungkin juga telah mendengar bahawa kerana RRC kekurangan kapal pendaratan, sekurang-kurangnya kebimbangan terakhir ini masih mungkin mengambil masa beberapa tahun lagi sebelum ia mula menjadi kenyataan. Tetapi apa yang masih tidak mendapat perhatian ialah apa yang saya panggil sebagai masalah kredibiliti asas Perang Dunia Ketiga. Dan ia adalah masalah yang telah didedahkan oleh Perang Iran. Ia adalah masalah yang akan memburukkan lagi isu-isu yang sedang dihadapi oleh Ukraine. Dan ia adalah masalah yang tidak mempunyai penyelesaian yang mudah. Jadi sertai saya hari ini ketika kita melihat bagaimana dunia yang kita diami sekarang boleh menjadi lebih teruk. Semasa kita membincangkan perbezaan antara masalah kredibiliti yang paling ketara dan masalah kredibiliti itu sendiri. Diikuti dengan permainan mikrochip yang akhirnya akan menjadi bentuk baharu Perang Dunia Ketiga. Bagaimana Amerika Syarikat mungkin menyelesaikan masalah kredibilitinya dan beberapa pelan kontingensi tambahan jika segala-galanya gagal. Berdasarkan kerangka yang telah saya bincangkan setakat ini, anda mungkin sudah dapat mengagak bahawa saya merujuk kepada apa yang berlaku selepas kapal-kapal PLA berlepas dari Republik Rakyat Cina dan terus menuju ke Taiwan. Selain itu, memandangkan Trump menjadi punca utama keadaan semasa, anda mungkin berpendapat bahawa masalah kredibiliti asas adalah komitmen beliau untuk mempertahankan pulau itu dalam situasi tersebut. Mungkin keadaan stok inventory Amerika Syarikat yang menyedihkan itu yang merisaukan anda. Mungkin ia adalah sifat Trump yang suka berubah-ubah. Mungkin ia adalah keengganan Trump untuk mengerahkan tentera darat secara umum. Mungkin ia adalah kegemaran Trump terhadap makanan Meksiko. Kegemarannya yang enak dimakan dengan tangan. Itu memang masalah kredibiliti. Tetapi, saya tidak fikir itu adalah masalah kredibiliti yang paling asas. Sebenarnya, terdapat pelbagai hujah balas terhadap masalah khusus Trump itu yang mungkin dapat meredakan sebahagian daripada kebimbangan tersebut. Sebagai contoh, China adalah tumpuan di Pentagon, di belakang tabir, walaupun isu-isu lain mendapat perhatian utama. Terdapat persoalan penting tentang sejauh mana sikap semula jadi Trump terhadap Iran terbawa ke Indo-Pasifik. Dan terdapat juga pertimbangan yang lebih konkret, iaitu tindakan tidak pergi lebih jauh di Iran mungkin bertujuan untuk menyimpan sesuatu sebagai simpanan bagi rantau yang lebih penting dari segi strategik, iaitu China. Jadi, patutkah ada kebimbangan di situ? Ya, tetapi ia hanya akan bertahan untuk beberapa tahun lagi. Dan kemudian orang lain akan mengambil alih. Semua masalah yang berkaitan secara peribadi dengan Trump tidak lagi relevan. Dan dengan sedikit tuah, inventory AS akan mula kelihatan sedikit lebih baik. Sebaliknya, masalah kredibiliti yang saya maksudkan hari ini adalah begitu asas sehingga ia akan berterusan kepada mana-mana calon presiden yang mungkin menggantikan Trump. Inti kepada isu ini bermula dengan satu perkara strategik asas. Amerika Syarikat hanya boleh mengancam secara kredibel untuk campur tangan di Taiwan jika terlibat dalam peperangan itu lebih baik daripada tidak berbuat apa-apa. Saya tahu ini tautologi, tetapi ia berbaloi untuk difikirkan tentang implikasinya di sini. Mengapa Taiwan menjadi satu obsesi dalam kalangan golongan keselamatan negara yang berfikiran strategik? Lagipun, ia hanyalah sebuah pulau yang sangat kecil dalam gambaran besarnya. Sebenarnya, mikro adalah jawapannya, seperti dalam microchip. Saya tidak akan ceritakan selebihnya tentang bagaimana ekonomi dunia akan runtuh jika Taiwan berhenti menghasilkan semikonduktor dan rantaian bekalan global terhenti sepenuhnya. Dan daripada situ, anda dapat gambaran asas tentang bagaimana perang sepatutnya berlaku secara teorinya. Republik Rakyat Cina, RRC, memulakan pencerobohan. Amerika Syarikat panik dan mula memenuhi Indo-Pasifik dengan segala sumber yang ada, yang diharapkan lebih banyak daripada apa yang ada dalam simpanan sejurus selepas Perang Iran. Dengan sedikit tuah, PLA gagal mendarat dan sistem ekonomi global kekal utuh. Tapi mari kita bayangkan perang itu berlanjutan sedikit lagi. Atau sebagai alternatif, Amerika Syarikat terkejut dengan keseluruhan kejadian itu. Mungkin ia hanya kelihatan seperti RRC sedang menjalankan latihan untuk kali ke-67, tetapi kali ini mereka melampaui batas. Jadi apa sekarang? Jadi isu utama di sini ialah apa yang menjadikan campur tangan lebih baik untuk Amerika Syarikat berbanding alternatifnya
adalah sebahagian besarnya bergantung kepada situasi ekonomi. Jika rantaian bekalan masih utuh, tetapi selain itu sekadar tertangguh sehingga ia selamat untuk ekspor dimulakan semula, maka terdapat banyak nilai dalam terus melindungi pulau itu. Sebaliknya, jika pulau itu dengan cepat bertukar menjadi hamparan kawah, maka terdapat jauh lebih sedikit nilai untuk Amerika Syarikat lindungi pada ketika itu. Seorang presiden yang dingin dan berkira mungkin akan memutuskan bahawa perang itu sebenarnya sudah berakhir dan enggan campur tangan. Dan dengan itu, pencerobohan Taiwan berubah menjadi semacam perebutan pelik mengenai pembuatan semikonduktor di pulau itu, di mana kedua-dua pihak kadang-kadang mempunyai insentif untuk menyelamatkan teknologi tersebut, tetapi pada masa lain mempunyai insentif untuk memusnahkannya. Dilema Taiwan adalah sedikit lebih jelas. Taiwan mahu melindungi industri semikonduktornya, kerana itulah sebabnya pulau itu kaya. Kamu tidak akan membunuh angsa yang bertelur emas. Fakta bahawa industri itu juga memastikan Amerika Syarikat terus melabur dalam pertahanan pulau itu adalah satu kelebihan tambahan. Oleh itu, Taiwan akan cuba melindungi industri tersebut sebaik mungkin selagi misi itu mempunyai peluang kejayaan yang baik. Namun, perlindungan Taiwan terhadap semikonduktornya bukanlah mutlak. Jika perang berjalan dengan buruk, Taiwan akan mengangkut semua modal insan mereka melalui udara, mungkin untuk menetap semula di Arizona. Taiwan juga akan mula mensabotaj semua operasinya di pulau itu. Dan itu cukup mudah untuk dilakukan. Mesin-mesin yang berharga itu sangat sensitif. Apa yang anda perlukan hanyalah seorang di setiap bilik pembuatan dengan kayu baseball dan semuanya akan menjadi tidak bernilai dalam masa sejam. Saya pasti sesiapa yang menjalankan operasi sabotaj akan mempunyai perasaan bercampur-campur tentang situasi ini. Di satu pihak, ia memusnahkan begitu banyak nilai yang dihasilkan manusia. Di pihak lain, saya pasti ia akan terasa puas untuk membalas dendam terhadap Republik Rakyat Cina. Tiada siapa di pulau itu yang akan mahu tanah besar mendapat keuntungan daripada mesin-mesin tersebut. Selain itu, Taiwan adalah kawasan berbukit dan sangat sesuai untuk pemberontakan. Matlamatnya adalah untuk menjadikan kehadiran Republik Rakyat Cina di sana sesakit yang mungkin. Mengalihkan pembuatan semikonduktor adalah sebahagian besar daripada usaha itu. Beralih kepada insentif Republik Rakyat Cina, keadaan mula menjadi pelik. Tanah besar ingin memastikan semua mesin kekal utuh kerana wang itu penting. Tetapi Republik Rakyat Cina juga mahu meletakkan Taiwan di bawah kawalannya dan menyelesaikan sepenuhnya perang saudara yang bermula 99 tahun lalu. Amerika Syarikat menjadi penghalang. Akibatnya, seseorang yang duduk di Beijing mungkin akan membuat kesimpulan bahawa adalah idea yang munasabah untuk terus memusnahkan semua kilang chip Taiwan sejak awal lagi. Mungkin itu akan menghalang Amerika Syarikat daripada terlibat dalam peperangan, sekaligus meningkatkan kemungkinan pencerobohan yang berjaya dengan ketar. Peluang yang lebih tinggi untuk nilai yang lebih rendah mungkin lebih baik daripada peluang yang rendah untuk nilai yang tinggi. Baiklah, memandangkan struktur insentif itu, bagaimana Amerika Syarikat menyelesaikan masalah kredibiliti? Jadi, penyelesaian yang paling mudah adalah dengan mengakui bahawa tiada cara untuk menang dalam hal ini. Jika perang bermula, terimalah hakikat bahawa industri semikonduktor sudah tiada harapan dan teruskan hidup anda. Saya ada sebut tentang Arizona tadi. Ia bukanlah satu lokasi yang dipilih secara rawak. TSMC mengumumkan rancangan untuk membina fasiliti di Arizona semasa pentadbiran Trump yang pertama. Kerja pembinaan bermula semasa pentadbiran Biden dan fasiliti itu diperluaskan di bawah pentadbiran Trump yang kedua. Sebahagian daripada ini adalah untuk mempunyai plan kontingensi sekiranya Taiwan tidak lagi boleh diharapkan. Anda boleh faham mengapa tentera Amerika Syarikat khususnya sangat berminat untuk membina rantaian bekalan yang tidak bergantung kepada lokasi yang hanya 100 batu dari tanah besar China. Tetapi mengakui bahawa saat perang bermula, mungkin adalah saat perang itu sudah kalah. Dari perspektif Amerika Syarikat, tidak bermakna Washington menghadapi situasi yang tidak ada harapan. Anda hanya perlu pastikan bahawa anda tidak pernah sampai ke tahap di mana Republik Rakyat Cina memulakan pencerobohan. Adakah anda nampak masalah yang saya sebutkan tadi? Bagaimana isu perang Iran itu kembali berkait dengan perkara ini? Cara terbaik untuk melindungi Taiwan secara proaktif adalah dengan mempersenjatai Taiwan sekarang. Semakin bersedia Taiwan untuk mempertahankan dirinya, semakin kurang campur tangan Amerika Syarikat menjadi faktor dalam perkiraan Beijing. Jadikan pendaratan yang berjaya mustahil dan kebimbangan lain menjadi tidak relevan. Sekarang, Taiwan sedang cuba melakukan ini, tetapi kedua-dua usaha dan pelaksanaannya masih menjadi persoalan.
Pulau itu telah meningkatkan perbelanjaan pertahanannya yang diselaraskan mengikut inflasi kira-kira 50% sepanjang dekad lalu. Sekarang ia membelanjakan 2.5% daripada KDNK untuk pertahanan, yang merupakan angka yang sangat baik mengikut piawaian Ikrar Wales NATO. Tetapi ia masih di bawah ambang perbelanjaan, teras 3.5% seperti yang ditetapkan dalam Ikrar Hague yang lebih terkini. Dan persekitaran keselamatan di pulau itu kelihatan kurang seperti Eropah pada tahun 2014 dan lebih seperti Eropah pada tahun 2026. Malah mungkin jauh lebih teruk. Taiwan mempunyai rancangan untuk terus meningkatkan perbelanjaan pertahanannya, tetapi kita akan lihat ke mana arahnya nanti. Dari segi pelaksanaan, Amerika Syarikat sedang menyebabkan kelewatan. Sehingga tahun 2025, Taiwan telah membuat komitmen antara 20 hingga 22 bilion dolar untuk pembelian senjata dari Amerika Syarikat yang masih belum dipenuhi. Komitmen sebanyak 11 bilion dolar pada bulan Disember menambah lagi kepada defisit tersebut. Banyak faktor telah menyumbang kepada jurang ini. Asas industri pertahanan Amerika Syarikat secara umumnya lemah sejak tamat Perang Dingin dan ia tidak bertambah baik semasa era George W. Bush apabila Amerika Syarikat lebih menumpukan kepada memerangi pemberontakan berbanding membina kelengkapan berat. Seolah-olah untuk menekankan lagi kebimbangan rantaian bekalan sebelum ini, pandemik COVID telah menjejaskan segala-galanya daripada chip yang dihasilkan di Taiwan untuk produk AS sehinggalah kepada masalah dalaman yang berlaku di Amerika Syarikat sendiri. Inilah ketika tunggakan mula bertambah dengan mendadak dan ia masih belum pulih sejak itu. Tetapi paku terakhir di keranda, sebelum ini paku terakhir di keranda, ialah perang Ukraine. Kerana ini bukan sekadar andaian dan Rusia benar-benar menyerang sebuah negara, pentadbiran Biden mengutamakan penghantaran ke Kiev. Itu menyebabkan Taiwan terpinggir dan hanya mampu melihat dari luar. Sebenarnya, penghantaran ini menimbulkan kebimbangan di Pentagon yang akhirnya membawa kepada pentadbiran Trump menamatkan bantuan langsung kepada Ukraine. Masalah selesai kan? Tidak. Sama sekali tidak. Sekarang kita ada perang Iran. Amerika Syarikat akan mengambil masa beberapa tahun akan datang untuk mengisi semula stok simpanannya sendiri. Taiwan akan terus menerima beberapa jualan senjata. Tetapi ia tidak akan menerima semuanya. Dan tunggakan itu mungkin akan bertambah. Keselamatan pulau itu mungkin yang paling penting. Keutamaan di dalam Pentagon. Tetapi ia bukan satu-satunya keutamaan. Dan sebarang penghantaran ke Taiwan hanya akan berguna untuk menghalang RRC. Untuk mengekalkan fleksibiliti bagi meliputi kawasan panas yang lain, Amerika Syarikat akan menyimpan sebahagian besar stok simpanan yang dibinanya. Itulah kelemahan utama Amerika Syarikat yang telah didedahkan oleh Perang Iran. Bukan sahaja Washington mempunyai kurang kelengkapan ketenteraan untuk melawan Beijing. Ia adalah kerana Taipei memerlukan kelengkapan ketenteraan itu dihantar sekarang. Sebarang janji untuk mempercepatkan penghantaran selepas kejadian tidak semestinya boleh dipercayai kerana Taiwan mungkin sudah tidak lagi dapat diselamatkan dari perspektif Ameris S pada masa penghantaran itu tiba. Belum lagi hakikat bahawa membuat penghantaran di tengah-tengah zon perang akan menjadi lebih sukar. Sekarang, itu mungkin kedengaran seperti penilaian yang suram. Jadi, biar saya akhiri dengan beberapa perkara yang memberi harapan untuk rakan-rakan AISES di rantau ini. 1. Berbeza dengan anggapan kita sebelum ini adalah tidak mungkin Amerika Syarikat akan benar-benar terkejut jika dan apabila pencerobohan bermula. RRC perlu mengumpulkan pasukan pencerobohan yang besar di seberang selat. Jauh melebihi apa yang biasa untuk latihan biasa. Ia adalah petanda yang sama seperti yang ditunjukkan oleh Rusia pada malam sebelum perang Ukraine. Ketika itu dengan tentera berbaris di Belarus, antara tempat lain. Tetapi sebarang tindak balas dari Amerika Syarikat akan menjadi kerja tergesa-gesa dan sukar untuk menghalang Beijing pada ketika itu. Lagipun, RRC tahu bahawa Amerika Syarikat boleh bertindak balas dengan cara sedemikian. Jika PLA sudah berbaris di pelabuhan Tanah Besar, itu kerana perancang perang RRC telah mengira bahawa tindakan tergesa-gesa yang boleh dilakukan oleh Amerika Syarikat tidak akan mencukupi untuk tugas itu. Jadi ini mungkin akan menghalang RRC daripada memulakan proses itu pada awalnya. Tetapi saya akan menjadi gelisah jika proses itu sudah berjalan. Perkara kedua yang memberi harapan ialah terdapat satu lagi sumber kredibiliti yang belum kita bincangkan. Sebelum Taiwan mula menceburi bidang semikonduktor, Amerika Syarikat sudah pun mempunyai hubungan pertahanan dengan pulau itu. Sebahagian daripadanya adalah untuk menentang komunisme. Tetapi ia sama sekali bukan mengenai demokrasi.
Pilihan raya presiden bebas dan adil pertama Taiwan hanya diadakan pada tahun 1996. Sebaliknya, anda mungkin ingat perkara berikut tentang strategi ketenteraan. Taiwan terletak di apa yang dipanggil rantai pulau pertama, iaitu sekumpulan wilayah yang memancar keluar dari tanah besar China. Adalah jauh lebih mudah untuk Amerika Syarikat mengekang RRC apabila RRC tidak menguasai mana-mana pulau tersebut. Namun, sebaik sahaja Taiwan jatuh, kapal selam Plan boleh lenyap di perairan yang lebih dalam di Lautan Pasifik. Itulah sebabnya, saya tidak akan mempertaruhkan segalanya dengan mengandaikan bahawa Amerika Syarikat akan menyerahkan Taiwan hanya kerana semua kilang chip itu telah rosak. Jika Amerika Syarikat mengambil berat tentang melindungi seluruh kawasan Pasifik dan dunia, maka mengekalkan perimeter pertahanan itu adalah sangat penting. Satu peringatan tambahan di sini. Nilai rantaian pulau pertama adalah sesuatu yang difahami oleh perancang tentera. Ia bukan sesuatu yang difahami oleh pengundi Amerika biasa. Betul tu. Jika anda sedang menonton video ini, anda berada di atas purata. Tahniah. Apapun, pengajaran utama yang boleh diambil daripada Perang Iran ialah anda perlu mendidik dan meyakinkan rakyat Amerika tentang realiti strategik situasi tersebut jika anda mahu mereka menyokong usaha peperangan. Saya tidak fikir bahawa cuba mengajar mereka secara ad hoc adalah idea yang tepat. Ini adalah sesuatu yang perlu diulang sekarang dan disebarkan kepada rakyat Amerika hari ini jika ia mahu memberi kesan yang diinginkan. Jadi, apakah kesimpulan utama kita untuk hari ini? Ancaman AS untuk campur tangan demi Taiwan hanya sekuat manfaat bersih yang diperolehi daripada tindakan itu. Kemusnahan pantas sektor pembuatan semikonduktor Taiwan menimbulkan persoalan terhadap perkara itu. Menyelesaikan masalah itu memerlukan pelaburan proaktif dalam pertahanan Taiwan. Namun, Perang Iran telah menimbulkan persoalan terhadap keupayaan RPS RID untuk membuat pelaburan tersebut. Sementara itu, anda boleh mengemukakan beberapa soalan dalam siri Geopolitics Helpline saya secara eksklusif di Lines on Maps Extra. Atau anda hanya typekan soalan di bawah dan algoritma mungkin akan menghantarnya kepada saya. Siapa tahu? Dan jika anda menikmati video hari ini, sila suka, kongsi dan langgan dan saya akan jumpa anda pada masa akan datang. Jaga diri.